Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini selepas selesai saja umrah, maka kita ke Turki dan stop kali ini ialah kita nak tengok satu kawasan yang diberi nama Istanbul. Istanbul ni ialah kawasan terbesar di Turki dan juga bandar dengan populasi terbesar di dunia. Kota ni juga menyimpan banyak sejarah-sejarah silam Empayar Osmaniyah. Jom kita tengok apa yang ada dekat Istanbul ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada dekat pintu masuk makam Abu Ayyub Al-Ansari. So kita akan all the way lalu passage ni. Okay, let's go. Okay, kalau kita tengok kubur-kubur yang sebelah kalimah Arab, yang ini bermaksud selepas 1924, selepas Mustafa Kamal Atatürk punya pemerintahan. Dia adalah makam-makam yang lama. Di sebelah sini adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari dan makamnya. Sebelah sini adalah Ayub Street, dan Ayub Street ni kalau ikutkan dia bersambung ke Fatih Street. So kita masuk ke masjid insya-Allah. Alhamdulillah kita dah selesai melawat seorang lagi sahabat yang jauh, dia meninggal daripada bumi Madinah. Dia juga adalah orang Ansar, iaitu orang asal daripada Bani Najjar di Madinah, dan juga yang paling awal peluk Islam. Sebelum Nabi hijrah, dia dah masuk Islam dulu pada perjanjian Aqabah yang kedua. Dia ni tak pernah tinggal perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Ini semua diikut sehinggalah Nabi SAW wafat, dia masih meneruskan misi-misi ini. Jadi macam mana dia boleh rapat dengan Nabi SAW? Dekat Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, biarkan unta ni yang pilih tempat. Dikabarkan Nabi SAW duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari lebih kurang 7 bulan, lama. Sehingga kan Nabi SAW ada rumah sendiri dekat situ. Dan ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari, orang bijak, first kali dia ambil barang Nabi. Tuan dia akan bersama barang-barang, bawa pergi rumah dia. Mula-mula Abu Ayyub, okey, selang beberapa hari dia rasa tak sedap. Takkanlah kita duduk dekat atas, Nabi SAW duduk kat bawah. Ketika tu pernah tertumpah air, maka dia lahap air tu, takut jatuh dekat Nabi SAW. Selepas tu tukar tempat, Nabi SAW naik atas, dia orang pula duduk bawah. Nabi SAW kata, orang yang akan ambil adalah sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera. Misi berjalan sehinggalah giliran Abu Ayyub pergi pada umur 80. Ketika meninggal, dia pesan, nanti makamkan aku dekat-dekat dengan sini, supaya nanti aku boleh dengar derap kaki tapak kuda sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera masuk. Ketika itu dimakamkan di luar Istanbul sebab belum ketahuan lagi. Sampailah ketika Sultan Muhammad Fatih menakluk Istanbul, malam tu mimpi datang. Macam mana nak buat ni? Dapat mimpi Abu Ayyub dekat mana? Dia beristihad, dekat mana dia dapat mimpi tu, keluarkan gali, memang betul. Mayat Abu Ayyub Al-Ansari dah diangkat dan dimakamkan dekat dalam kota Istanbul. So, alhamdulillah kita dah awat Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita pusing saja, sebelah belakang ni adalah dia punya makam. Okey, sebelah sini. Jadi laluannya mudah juga nak masuk. Cuma elakkan waktu puncak macam lepas solat. Dari ziarah, so kita going back to bus. Biasalah kalau tempat ziarah ada jual. Mana-mana tempat jual ada ziarah kan. So tak sah juga kalau tak singgah ni. Sebab apa? Duit kita tengah tinggi. Itu yang best berbelanja dekat Istanbul. Kita tengok Ustaz Limul tengah mencari-cari sesuatu untuk orang yang tersayang. Dia tak jumpa. Apa yang dia cari tak tahu ni. Gratis. Oh, Galatasaray. Has the top in. Okay, alhamdulillah kita sekarang dekat makam Sultan Muhammad Fatih. Sebenarnya makam ni pun kalau kita pergi, jangan dimasukkan dalam senarai tempat kita nak pergi. Tapi memang kita minta khas untuk geng KJDT, sebab kita tahulah inilah purpose kita datang sini pun, yang mana membenarkan hadis Nabi SAW, sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera. Yang ini adalah Masjid Sultan Muhammad Fatih. Okay, sini kita akan masuk ke dalam
makam dia insya-Allah. Makam Sultan Muhammad Fatih. Oleh orang iaitu sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik di keliling makam Sultan Fatih tu ada banyak juga makam-makam kecil, antaranya pembantu-pembantu kanannya dan sebelah. Kalau kita tengok sebelah sini, dia adalah makam isteri kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. So kita masuk ke dalam ni. Sekejap. Ini masjid apa? Masjid Fatih. Sebelah makam tadi. Okay, walaupun nampak kita masuk mana-mana masjid dekat Turki ni, atau pertama yang lama-lama ni nampak macam sama, tetapi setiap satu ada keunikannya. So dekat sini saya tengok uniknya ialah tingkap dia. Sangat cantik kaca-kaca dekat tingkap ni. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, koyak dia. Saya tengok banyak tempat-tempat yang Uthmaniyah jajah, dia akan ada tempat macam ni, koyak untuk majlis-majlis rasmi. Dan juga yang paling unik tu, saya tengok macam pernah tengok kat Masjid Sultan Abu Bakar ni, tempat kita ambil wudu. Sama lebih kurang. Kita keluar daripada Masjid Sultan Fatih ni, kita akan go for next stop insya-Allah. Ini adalah satu memori yang sangat indah, dapat pergi ke Masjid Fatih. Dekat situ berapa ramai para ulama Islam yang lahir? Tak tahu. Macam kita bergerak ke tempat orang, kita buat ataupun kita memang tak tahu apa-apa dan kita ni beruntung. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat kawasan Eminönü ni. Kalau kita tengok sebelah sana Galata Tower. Okey, jom let's go, kita naik ke Bosphorus. So dekat Eminönü ni antara checkpoint untuk kita cruise along the Bosphorus lah. Dah naik atas bot. Let's go. Bismillah. Okay, kita feeling Europe kat sini. Okay, yang sini saya akan perkenalkan ni Tunku Mahkota dekat Turki ni. Dia boleh cakap Melayu. You can check it. Coffee, Turkish coffee, everything they have. Dia punya pemandangan pun cantik kan. Sebelah Asia dengan sebelah Europe. Tengoklah jambul Salimun. Jambul Europe ni. Hilang kopiaran ni. InsyaAllah. Dua yang pertama je. Okey, dekat belakang saya ni Istana Dolmabahce. Okey, Dolmabahce dibina tahun 1859. Jadi selepas 1859 termasuk Sultan Abdul Hamid, semua urusan pentadbiran daripada Dolmabahce bukan lagi di Topkapi. Okey. Inilah tempat pertemuan Sultan Johor bai'ah dengan Sultan Abdul Hamid. Bilakah berlaku ketika peristiwa Sultan Abu Bakar datang menghadap Sultan Abdul Hamid, iaitu pada tahun 1886 di bulan Februari. Ketika itu Sultan Abdul Hamid telah memberi gelaran kepada Sultan Abu Bakar Sultan Abu Bakar Al-Khalil Ibrahim Shah. Okey, bismillah. InsyaAllah, tabarakallah. So dah habis boat cruise, kita turun. Bismillah. Biasalah YouTube dah season sikit. Alhamdulillah selesai kita punya pengemaran dekat Selat Bosphorus. Kita tinggalkan kenangan sini, kita nak pergi makan dulu insyaAllah. Let's go. So kedai-kedai yang outskirt ni kadang-kadang best juga tau. Check it out, kita nak makan apa hari ni. Kita makan restoran bawah jambatan. Dia macam penambang lah ni kat Malaysia. Kat sini kita akan masuk sini. Puan Zam. Oi, sampai Pahang dah Puan Zam. Apa tadi atas tu? Sampai So hari ni kita makan ikan, letak minyak zaitun. Kita ambil satu lagi ikan. Bismillah. Sekejap. Alhamdulillah. Mata baik rasa dia. Apa Dia rasa macam caru. Bentuk macam makrel. Kita baru lepas lunch kat sini tadi. Kita nak pergi jalan ke Spice Bazaar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ke tahu. Salah orang. Sekarang dekat mana? Dekat atas Galata Bridge. Kita nak jalan ke Spice Bazaar, insyaAllah. So, sepanjang-panjang bridge ni, dia memang ramai orang ni tengah mancing.
Rasa macam dekat Muar kan. So antara benda yang best juga, korang kena buat satu walk around dekat menyusur Galata Bridge ni. Vibe dia memang best, santai-santai. Sampai sejak jalan dah ambil gambar. Memang best kat sini. Masya Allah, ni lagi clear cantik ni. Subhanallah. Cantik. Kita tengok trend yang lalu, baru ada vibe Europe sikit ni. Okay, kita dah sampai penghujung Galata Bridge. Depan sikit kita pergi Spice Bazaar dekat depan. Okay, let's go. Turun daripada Galata Bridge, terus tu boleh nampak Galata Tower sebelah sana. So kita akan pusing sebelah sini ikut underpass. Let's go. Abang test cipit dia. Dia ada yang letak Nutella juga tu katanya. So kita akan masuk ke ni underpass sini belakang ni untuk ke Spice Bazaar. Let's go. Biasalah lalu underpass ni ada jual. Tu biasa. Dia akan menyebabkan kita ada macam satu tol lah kat sini. Sebelum nak pergi Spice Bazaar ataupun bila ada urusan dekat Spice Bazaar nak pergi solat, sebelah je ada masjid. Okay, let's go. Merhum babası Mustafa ve merhuma annesi Saliha kullarına rahmet eyle ya Rabbi. Saliham amellerini kendilerine refik ve yoldaş eyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita berada di salah satu masjid di antara di Istanbul, yang mana kata Abu Zar Al-Ghifari, kata Nabi SAW, Nabi memberikan kepada Abu Zar Al-Ghifari dengan 7 perkara nasihat. Salah satunya yang saya nak bawakan kepada kita semua adalah, iaitu yang pertama, mesti jadikan bila mana kita berdiam, kita berfikir. Dan bila mana kita berkata, kita berzikir. Dan apabila kita melihat satu tempat, kita mengambil pengajaran. Wallahu a'lam. Daripada hadis ni, dapat ke tak dapat, kongsikan dan amalkan. Wallahu. So kita masuk dalam Spice Bazaar. Unik lah, kedai-kedai ni cantik dengan lighting dia. Tu dia kita tengok. Arkitek dia dulu Mesir, bukan Turki yang buat ni. Tahun 16 lebih kurang dia orang start. Apa ni? Apple tea. Apple tea. Okay jugalah. Mana green apple tea? Apple je lah, apple je. Apple tea. So selain daripada kita beli apple tea, lepas tu ada ni berwarna-warni Turkish Delight ni. Colourful Turkish Delight dia. Test apa tu? Dia 5. Masya-Allah, tahu. Okay, boleh tengok kita ada detox, ada love tea, lepas tu jasmine tea, relax tea, winter tea pun ada. Ni we call it mentol. Masukkan dalam air. Okay. Lepas tu kita tutup mata, sedut. Flower wing Bau big. Flower wing Okay, cara dia macam ni, kita ambil lah. Macam big kebun kan? Pistachio. Do try this one. Yeah. Okay, this one. Okay, bismillah. Okay, dia suruh saya try yang ni tadi. Katanya pistachio, bismillah. Kalau letak hari raya settle. So dia kedai dia ada cara dia yang sangat unik untuk tarik customer Antaranya tester lah, tester yang sangat menarik hati orang nak singgah. Mula-mula test teh dah menjangkit pergi kacang dah menjangkit pergi pistachio. Tu yang berat tu. Dia tiap kali pergi mesti sangkut, tak tahu kenapa. Yang coklat-coklat tu. Ni lah. Yang colour-colour tu. So jewellery pun banyak. Cuma saya tak bakal lah bab jewellery ni. Saya kalau tanya terjebak. Asal tanya terjebak, tu yang susah tu. Yang ni pula madu. Barang dia. Yang ni mungkin dia kata boleh bawa balik rumah dulu. Madu ni. Okay, yang ni memang lah. Ni memang legend lah kalau pergi Istanbul. InsyaAllah, tabarakallah. Memang cantik-cantik ni. Memang kalau dapat jumpa perempuan ni, orang jadah macam ni, banyak vibe dia, banyak authentic punya barang. Sama macam dekat Grand Bazaar juga, dia akan sampai ke intersection dia. Jadi korang hati-hati lah. Kalau nak bergerak, make sure ingat intersection mana kita sampai. So kita datang daripada sana tadi, entrance ni, dia ada sini intersection. Sana lagi tengok, street tu sama.
ni ada berbagai jenis kopi. Peach coffee, machine grinding dia. Yang ini adalah tempat dia nak basuh kopi lalu. Yang kena dengan namanya spice juga. Dia chili sedang ke atas. Chili king. Tengok yang ni lah, yang kering-kering ni memang unik lah. Ni ada benda cheese. Side section ni banyak bagai makan Jeruk, ni cheese tadi memang tadi dia bagi saya test. Rasa dia subhanallah, insya-Allah tabarakallah. Macam biasa saya mencari kedai kopi lah. Lepak-lepak dekat luar ni insya-Allah. Di side tempat dia orang lepak-lepak lah. Bench kan bila ya. Ya, lontar bang. Boleh lah akak-akak. Oh, dia ring dia. Masya-Allah. Semua ada kedai yang menarik. Kena ambil masa sikit nak explore keseluruhan Spice Bazaar ni. Okey ke okey? Tu. So okay, kita dekat kawasan entrance pintu 7 Grand Bazaar. Salah satu tempat yang paling ikonik untuk kita shopping dekat Istanbul. So kat sini tips dia satu je lah, kedai ada lebih 4,000. So korang kena pandai bagin, itu je. So layout dia lebih kurang lah dengan Grand Bazaar. Cuma saya rasa lane dia macam luas sikit lah. Dan dia banyak perhiasan plus pakaian. So kita keluar dekat gate 1 dekat dengan Osman Jamik. Okay, masjid ni macam biasa kita jumpa asal dia 25, tak ada kosong belakang kita berhenti. 30, RM3. Lebih kurang gitu. 25, RM2. So macam itulah kalau kita jalan-jalan singgah beli tepi jalan ni macam biasa. Tempat lain sama luar negara. Asalkan tepi jalan dia tak ada sewa, so dia much cheaper daripada kedai lah. Macam mana, okey tak? Happy tak jalan? Penat dah tapi? Happy? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu dia antara tempat menarik yang sempat kami singgah dekat Istanbul, Turki. Memang cantik, tenang dan memang rasa vibe dia sebiji macam dalam dekat TV tu. Istanbul ni bukan je cantik pada bangunan dan pemandangan, tapi suasana dia memang kita rasa enjoy jalan-jalan. Dan kalau kalian ada impian nak jejak kaki ke Turki, nak tengok sendiri keindahan tempat-tempat menarik macam ni, tanpa kita tinggalkan perjalanan umrah, maka bolehlah join Umrah Plus Turki bersama KUJDT. InsyaAllah, trip ni bukan sekadar travel biasa, tapi pengalaman yang korang akan ingat lama dan sangat-sangat luar biasa. Jom ke Turki bersama KUJDT. Setiap memori penuh erti.